Very safety, kita kata untuk kau buat kerja yang tak biasa, kau ni pisau tajam, tengok ni, hole, pisau, hole. Dan jadi kau tak ada was-was nak memotong apa semua. Okey, kalau tarik pisau apa yang selalu Pak Mus pakai? Okey. Dia pisau ni very subjective. Yang penting pisau kena tajam dan kita tahu keupayaan kita berapa inci yang perlu kita pakai. Lagi panjang lagi tak bagus. Dia lagi pendek lagi bagus. Okey, pisau boleh guna yang sama ada tarik, sama ada tolak, apa pun pisau. Tapi at this moment kesempurnaan saya dekat header. Saya rasa ni bullnose ni saya rasa cukup selesa sekarang ni. Ini paling best. Okey, terima kasih kepada Pak Mus tentang penjelasan dan tips tadi. So boleh dapatkan pisau ni, F-Herder ni daripada Tauki Pisau, dan sarung ni pun ada sekali. Kita jual berasingan.